Alah. Okay guys, hari ni ada satu kereta McLaren. Kita nak tunjuk macam mana nak akses, nak buka pintu secara manual. Kalau kunci bateri ni tak boleh buka, so kita nak tunjuk macam mana nak buka pintu McLaren. Okay, first kita buka ni dulu, tolak dia. So akan nampak ada kunci. Kunci dia macam ni lah. Okay, lepas tu kita keluarkan kunci dia. Kita cari tempat akses kunci dia. Kita guna torchlight, sudah suluk dia. Mula dekat area sini. Pusing ke arah lawan. Tu boleh buka. Macam ni lah cara manual untuk buka pintu McLaren. Kalau bateri korang habis lah, bateri kunci habis, so kena guna manual lah. Okay, tadi lepas dah buka pintu guna kunci tadi kat bawah ni, so kita akan tengok kat sini. Ni untuk buka hood depan ni lah, dah boleh buka. So bila kita dah access dia punya hood tadi, so kita pergi kat sini. Ni dia punya bateri lah. Okay, bila dah buka hood ni, so kita tarik bateri dia kat sini. Sini ada screwdriver lah. Ni dia punya bateri. So macam tu lah cara dia. Sekian, terima kasih.